Malaysia lahir pada 16 September 1963, tapi jangan bayang bulan madu, negara baru. Baru je ditubuhkan, terus diserang, diuji, dan hampir retak dari dalam. Soalan dia, Malaysia ni terbina dengan aman atau dibentuk oleh krisis? Tak sampai setahun, Indonesia lancarkan konfrontasi. Bukan sekadar tak setuju, tapi satu kempen besar untuk menentang pembentukan Malaysia. Di mata mereka, Malaysia dianggap permainan geopolitik yang bahaya untuk rantau ini. Bila konfrontasi meletus, isu paling sukar adalah untuk menjaga keselamatan. Ancaman dan serangan bersenjata berlaku di beberapa kawasan, terutama Sabah dan Sarawak. Malaysia baru nak berdiri, tapi terpaksa belajar satu benda, kedaulatan tak datang percuma. Dalam masa yang sama, satu lagi, bom, meletup iaitu politik dalaman. Hubungan Singapura dengan kerajaan persekutuan makin tegang. Isu perbezaan pendekatan politik dan soal ekonomi buat konflik jadi panjang, panas dan tak reda. Bila politik panas, yang paling cepat terbakar ialah perpaduan. Isu perkauman makin meruncing, khususnya di Singapura. Dan bila sentimen kaum naik, negara boleh hilang arah. Malaysia waktu itu berdepan risiko, stabiliti runtuh dari dalam. Akhirnya, pada 9 Ogos 1965, Singapura dipisahkan secara rasmi daripada Malaysia. Keputusan ini dibuat untuk menjaga kestabilan dan mengelakkan konflik yang lebih besar. Ini bukan cerita senang-senang berpisah, ini keputusan berat dalam negara yang baru sangat muda. Episod yang akan datang akan memperincikan lebih lanjut mengenai MA63. MA63 cuma 4 muka surat, tetapi di sebaliknya ada lampiran laporan IGC yang merakam syarat paling penting, Sabah bawa 20 perkara, Sarawak bawa 18 perkara sebagai perlindungan utama dalam pembentukan Malaysia. Nak tahu lebih lanjut sila like dan follow.